Dalam gelap, dengan secuil cahaya, lahirnya sebuah bayang yang bercerita. Wayang kulit bukan sahaja sebuah hiburan di masa senggang, tetapi cerminan kepada sejarah dan budaya masyarakat Melayu. Di sebalik ukiran halus, tersimpan sebuah kisah tentang seorang pengkarya yang setia menjaga warisan ini. Bagi beliau, wayang kulit bukan sekadar pekerjaan, tetapi sebuah amanah yang perlu dijaga dan diwarisi. Pemilihan produk bukan dibuat secara rawak. Setiap watak yang dihasilkan mempunyai simbol tertentu dan setiap bentuk mempunyai makna yang tersirat. Proses untuk menghasilkan satu wayang kulit memerlukan kesabaran, ketelitian dan kefahaman yang mendalam terhadap seni ukir tradisional. Dari pentas persembahan ke ruang pameran, wayang kulit terus menyesuaikan diri tanpa kehilangan identitinya. Seni tradisi hanya akan terus hidup jika ia difahami, dihargai dan yang paling penting diwariskan kepada generasi akan datang. Selagi ada cahaya dan bayang, selagi itu cerita akan terus hidup. Wayang kulit bukan milik masa lalu tetapi warisan untuk masa hadapan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang kepada segmen kami. Pada hari ini, kami akan membawa anda untuk menyelami dalam dunia seni. Wayang kulit merupakan satu tradisi yang semakin ditinggalan zaman. Amat jarang kita temui pada zaman moden ini. Namun, seni wayang kulit masih bernafas melalui tangan-tangan dalam pengkaryanya. Kami telah berpeluang bertemu dengan seseorang pembuat wayang kulit yang telah mendedikasikan hidupnya dalam dunia seni. Mari kita kenali beliau. Assalamualaikum Encik, saya Muhammad Yusof Zulkarnain daripada Universiti Malaysia Kelantan. Ingin bertanyakan beberapa soalan mengenai wayang kulit. Boleh tak Encik memperkenalkan diri Encik terlebih dahulu dan ceritakan sedikit mengenai latar belakang Encik dalam pembuatan wayang kulit ini? Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Hafizah bin Cik Ya, atau dikenali dengan nama Hija Ketitir Emas dalam permainan wayang kulit Kelantan, dan berasal di Kampung Kuban Rawa Salo, Kota Baru, Kelantan. Pengalaman pembuatan, pembuatan pengalaman ni kata yang utama sekali, saya pernah pergi belajar lah dulu cara-cara buat patung wayang kulit, cara proses kulit, lepas tu cara tebuk. Setelah belajar, tak semestinya kita terus mahir. Betul. Tetapi kita kena sentiasa berusaha lah. Dan kita tengok bunga-bunga patung yang orang pandai-pandai ukir dia ni, jadi kita boleh tirulah dia punya bunga tu dengan halus, dengan cermat. Cara buat tu
Boleh saya tahu sejak bila Encik mula terlibat dalam pembuatan wayang kulit? Terlibat pembuatan patung wayang kulit ni disebabkan ada orang kata ada sesuatu, contoh macam kita satu watak ataupun 2-3 watak ni kita tak ada. Contohnya apakah jenis-jenis wayang kulit yang biasa Encik hasilkan? Jenis-jenis wayang kulit ni biasanya watak-watak, contoh watak cerita baru. Cerita baru ni dia tak ada watak, jadi kita cuba buat Olahkan dia. lukiskan bentuk dia macam mana untuk penyesuaian dengan cerita tadi. Contoh macam cerita yang saya sendiri tu iaitu mengisahkan Raden Kecil Indra Sakti. Jadi watak Raden Kecil Indra Sakti ni dia tak ada, jadi saya buatlah watak tu. Untuk soalan seterusnya, apakah bahan utama yang Encik gunakan untuk membuat wayang kulit dan kenapa memilih bahan tersebut untuk jadikan sebagai wayang kulit? Bahan utama dia dua, kulit lembu ataupun kulit kambing. Kulit lembu ni kita guna untuk watak-watak yang lasak ataupun watak yang besar. Tapi bukanlah tebal sangat, agak-agak sederhana. Dan satu jenis lagi, ini kulit kambing. Kulit kambing ni untuk watak-watak kecil lah. Ini macam Sita Dewi ni, ini kulit kambing. Dengan kulit Contohnya kalau dua, kan ada kulit kambing dan kulit lembu tu, adakah contoh yang ni untuk perempuan, ini untuk lelaki? Tak semestinya. Kulit kambing ni kita guna untuk watak-watak yang kecil. Boleh guna kulit kambing. Kalau watak besar mesti kena guna kulit lembu. Sebab dia semasa kita bermain, dia akan macam jadi lembik. Kalau nipis tu dia lembik. Tu dia memerlukan tebal. Proses pembuatan patung wayang kulit ni kita kena pertama sekali kita ambil contoh kulit lembu atau kulit kambing yang baru disembelih tu, kita buai dia punya lemak, daging, sisa-sisa yang lekat dekat kulit tu. Lepas tu kita cuci. Lepas cuci dia ada dua teknik. Teknik pertama, lepas cuci kita bukuh dalam beg plastik 2-3 hari untuk tanggal dia punya bulu-bulu tu. Lepas tu kita jemur. Ini teknik ni dia wayang boleh dikatakan cantik, dia ada keluar warna, tetapi dia punya bau yang lekat di tangan tadi boleh katakan hampir 2 minggu baru gilai. Itu teknik pertama. Teknik yang kedua, setelah kita basuh buai dia punya lemuk dengan isi-isi yang lekat tadi, kita terus jemur. Terus jemur di kulit. Apabila kering, kulit sebelah bulu tadi, kita gunakan grinder pakai kertas pasir lah. Kita buat dia punya bulu dia tu. Ini pun boleh menghasilkan warna juga. Dia tekniknya orang dulu dia menggunakan cat. Apabila guna cat tidak menembusi cahaya. Ini disebabkan patung-patung tadi menjadi hitam putih. Tak ada warna lah. Contoh kalau dia cat warna macam ni pun dia tak akan keluar kuning ke hijau. Untuk pendapat Encik, untuk zaman sekarang ni lah kan, zaman sekarang ni
adakah masih relevan lagi untuk pelajar ataupun jenazah anak muda untuk mendalami wayang kulit ni? Masih relevan lagi ke tidak? Buat masa sekarang ni, saya perhati tengok ada juga golongan muda dan golongan kanak-kanak yang berminat dengan permainan wayang kulit ataupun pembuatan patung wayang kulit. Ini salah satu orang kata kita rasa bangga lah sebab Kita punya warisan. warisan ini mungkin tak pupus lagi. Walaupun Kita dah bertahun-tahun yang kalau bertahun-tahun dalam 10 tahun lepas tu agak-agak hampir pupus. Tapi kita jaga balik, kita berada. dikembalikan balik lah. Dan juga salah satu tindakan daripada jabatan-jabatan kerajaan, jabatan kesenian dan semua tu, mereka memelihara permainan wayang kulit. Pada pendapat Encik, apakah cabaran yang paling besar yang Encik hadapi untuk meneruskan tradisi wayang kulit ni? Cabaran tu tak ada sangat, cuma kalau ada pun sikit-sikit tentangan yang menentang, tak suka permainan wayang kulit ni, itu adalah orang kata pemahaman Individu sendiri. Jadi kita yang memelihara permainan wayang kulit ni adalah untuk supaya ia tidak pupus. Betul. Itu. Jadi kalau mengikut setakat saya bermain wayang kulit ni, tak adalah cabaran bagi saya. Cuma cabaran dalam bentuk orang kata bentuk peribadi ataupun ramai-ramai tu adalah. Macam nak buat latihan panjat ataupun pemain muzik. Sebab muzik wayang kulit ni adalah bukan perkara mudah untuk memahirkan mereka. Dan lepas tu bila kita tengah-tengah bermain ataupun apa-apa semua, kadang orang yang datang nak pinjam patung untuk photostat ke, untuk tekuk. Jadi kadang-kadang bagi orang yang minta, dia agak mudah, tapi saya biasa tak bagi. Sebab untuk melahirkan sesuatu watak ini bukan perkara yang mudah. Kita lukis boleh, tapi bila berada di clay, untuk menjadikan watak ini nampak hidup itu memang susah. Penggunaan bahasa untuk wayang kulit, bahasa kuno ke apa ke? Yang saya gunakan ni adalah campur. Bukan kata 100% Kelantan tu tak. Sebab saya fikir untuk orang negeri luar daripada Kelantan, untuk mereka faham apa penceritaan kita tadi. Jadi saya campur, ada guna bahasa Malaysia, ada guna bahasa Kelantan.